punya. Bukan saya je, Cikgu Faiz ada, Cikgu Alina, semua ada. Okey. Pastikan anda sudah masuk ke paparan dashboard masing-masing. Jika siapa yang berjaya masuk dashboard delima masing-masing? Yang belum tu kena bagi berjaya. Pula cikgu-cikgu kamu bila mengajar, benda tak ingat, lupa, hilang. Boleh kod selepas nanti, kita akan coding dia berbagai-bagai bentuk. Okey, so balik. Dalam ni ada Swiss. Kecil je, sebelah kanan. Penjuru atas sebelah kanan. Okey. Awak tolak ke kanan, ke kiri. Akan keluar tak? Ada bunyi tak? Ada bunyi tak? Atas sebelah kanan. Okey, berjaya tak? Ya. Belum berjaya. Sama-sama kita lihat tengok. Okey, baik. Apabila kita buka student, bakalan yang akan ditunjukkan, objek yang ditunjukkan atau apa dia sifat. Sebenarnya kita boleh buka objek yang lain yang bersesuaian dengan programming yang kita lakukan. Bagaimana cara pertama facial, pakaian dan itu sebab saya cakap dalam kelas IBC itu task bawah kena mahir. Okey. Okey, awak nampak? Ni bukan dia. Okey. On start forever kau mesti ikut modul. Tak nampak boleh tengok depan. Okey, berdasarkan nota saya bagi, awak kod robot sekarang. Kalau tidak tak main. Cari nota ni mana tadi? Kod sekarang. Kod sekarang. Siapa tak kod? Jangan orang je buat, kamu tak buat. Ada. Oh, buat. Lagi. Gerak lagi. Pusing. 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 Belakang. Ya, sana. Jalan. Jalan. Belakang. Okey. Depan. Pegang tadi. Bagi dia pusing tayar. Okey, yang dah berjaya cuba main atas. Bawa bola lah. Okey, bawa. Kejar bola. Memanglah slow, bukan motor racing. Okey, bawa.
Tak boleh pegang.